Hai semua, selamat datang ke dapur Neni. Hari ini kita masak menu paling simple tapi memang membuka selera, ayam kunyit dan telur scramble. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe dulu ya. Mula-mula, kita perapkan ayam yang dah dipotong cube dengan serbuk kunyit dan sedikit garam. Gaul rata dan biar sekejap je. Cukup untuk bagi rasa meresap ke dalam ayam. Kemudian panaskan minyak masak dalam kuali. Pastikan minyak rata supaya ayam atau telur nanti tak melekat. Bila minyak dah panas, kita masukkan ayam yang diperap tadi dan goreng sampai masak keemasan. Bila dah masak, ketepikan dulu dalam kuali yang sama. Sekarang kita nak buat telur scramble. Pecahkan beberapa biji telur ke dalam kuali itu dan kacau sampai jadi scramble egg yang gebu. Kemudian kita masukkan irisan cili padi, bawang putih dan bawang besar. Semua ni akan naikkan aroma dan rasa. Okey ibu. Dah diet dah. Okey. Masukkan sedikit garam ikut cita rasa. Last sekali kita masukkan daun kusi AI dan tomato yang dah dipotong. Gaul sebati semuanya. Dah siap. Mudah je kan? Menu ringkas tapi penuh rasa. Sesuai sangat untuk hari-hari yang kita nak masak cepat tapi tetap nak makan sedap. Kalau suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Subscribe juga untuk resipi-resipi mudah yang lain. Jumpa lagi di video seterusnya. Selamat mencuba.